Hello semua, kita berjumpa lagi di ACMJ Channel. So pagi ini kita pergi kebun anti. So, anti bawa pergi kebun deh, cari apa yang ada dekat kebun . So, dekat sini kita ada nampak rebong. Rebong. Ya. Rebong nih. Dapat satu. Taruh sini dulu. Oh, banyak nih. Tengok. Banyak rebong nih. Kita ambil rebong dulu lah. Empat. Dekat sini ada buah belimbing juga nih. Buah belimbing. Tengok banyak tu. Muda-muda macam ni pun sedap gak pakai buat sambal goreng. Tu dekat pokok dia tu. Berapa banyak ada dekat pokok dekat atas itu. Semua buah belimbing. Tapi dia belum masak lagi. Okey, jom kita ronda-ronda lagi dekat situ. Ni tanaman anti ya. Sayur, ni sayur. Dia punya sayur. Ada nanas juga dia tanam. Kebun nanas dia pun besar, banyak. Itu matahari tu. Matahari tengah terbit. Pagi-pagi pergi hutan, keluarkan peluh, memang best. Ambil exercise. Apa itu? Tengok dia jolok apa? Jaring. Dia jolok jaring. Berjaring tinggi pokok dia. Dia main anti. Dia ambil buah jaring tapi pokok dia sangat tinggi. Kalau ada orang panjat boleh lah. Dekat atas ni banyak lagi. Cuma tinggi je pokok dia, tengok. Ni pokok dia ni. Tinggi. Ya. Tepat lagi sini. Jumpa. Okey. Dekat sini pun ada ni buah nangka ni. Ni masih kecil-kecil. Ni buah nangka. Ni masih kecil lah. Ni lagi kecil lagi ni. Noi. So ada buah nangka. Ni nangka muda ni kan. Pakai buat sayur, sedap ni. Masak lomak pun sedap. Goreng belacan pun sedap. Ikut cita rasa kita sendiri lah nak masak macam mana. Tengok. Macam ni lah hidup di kampung. Kita nak cari sayur, pergi saja hutan cari. Banyak sayur dekat hutan. Tengok dia punya getah. Macam susu dia punya getah. Okey. Kita punya raga.
Ni dapat lagi buah jering. Ni ada buah jering fresh dari ladang. Oh, ni paling besar ni. Ni kecil saja, ni besar. Kecil besar. Siap. Oke, so ini dia hasil rebung yang kita dah ada buka tadi ya. Nih. Dah kita kopak dia ni, bamboo shoot. Ni yang besar ni. Itu pun ada. Oh, besar ni. Ni pun sedap ni, goreng belacan ni, masak lomak pun sedap. Sudah berpeluh ni. Ni pokok bamboo shoot. Buluh. Ni nanas anti. Ni masih muda. Macam ni suasana dekat kebun. Memang fresh, segar, aman damai suasana di kebun. Ini bunga ni. Daun bunga ni. Ini cantik bunga ni, warna kuning. Tengok. Ini dia punya tu biji. Dia jadi macam ni, lepas tu dia jadi bunga. Macam ni ya bunga dia. Banyak. Ini dah kekuningan. Banyak nyamuk. Banyak nyamuk kat sini. Kita ada pondok juga kat sini. Pondok. Okey, so inilah dia hasil rebung yang kita dapat tadi ya. So sekejap lagi kita nak proses dia. Kita potong, hiris dia. Lepas tu kita nak buat masak apa menu? Kita nak masak menu rebung kari campur jani. So kalau nak tengok hasil dia, teruskan menonton, okay? So stay tune. Teruskan menonton. Tengok hujan tengah lebat dekat kantung.
Hujan lebat dekat kampung. Bunyi kakak tapi best hujan kami dekat kampung, sejuk je. Kita tidur pun sedap kata. Angin kuat. Angin kuat. Okay, so inilah dia hasil rebung yang kita dah proses tadi. Kita hiris-hiris dia nipis-nipis macam ni ya. Lepas tu kita rebuskan dia, bagi dia lembut sikit. Banyak juga hasil ni, tengok. Banyak ni. Lepas tu kita rebuskan dia, bagi dia lembut sikit. Okay. So okay, kita nak rebus dulu. Stay tune. Okay, so ini dia proses merebus berebung. So saya ada letak sikit garam ikut cara kita masing-masing lah ya. Kalau nak masuk garam pun boleh, tak nak masuk garam pun boleh. Itu semua dia ikut cara kita masing-masing. Okay, kita rebuskan dia dulu. Stay tune. Okay, so inilah hasil dia rebung yang kita dah rebus tadi So kita toast dia dulu. Kita toast dia. Isi dia pun dah lembut Dah lembut macam ni. So macam ni pun kita dah boleh makan ni. Ni memang dah masak dah. So kita cubalah. Kita cuba dulu. Rangup sedap So lepas ni kita boleh masak. Kau orang dah masak ke? Kalau belum masak, jom kita main masak sama-sama. So kita nak masak dulu. Okay, stay tune. Kita ada ni nanti kita campur dengan rebung. Ni nama dia butepu. Butepu nama dia. So kalau tempat kau orang panggil ni apa Sebab kalau lain tempat lain juga kita sebut lah kan. Ni nama dia butepu kalau tempat kami. Ni sedap ni. Nanti kita kupas-kupas dia. Kita ambil yang dalam yang putih tu. Macam ni putih dia. So nanti kita kupas Okay, so kita nak proses dia dulu. Stay tune. Okay, so inilah dia bahan-bahan yang kita nak guna masak rebung kari campur jani. So inilah bahan-bahan dia. Kita ada halia. Ni tepus yang kita dah kupas tadi. Ni dia. Isi dia warna putih. Dan kita ada bawang putih, bawang merah dan bawang biru. Ada bawang biru ke? Gurau-gurau saja Jangan marah Pen merah, pen biru. You marah, I love you. Begitulah dia pantun-pantun suatu ketika dahulu. Pantun-pantun legend tu. Okey, tanpa membuang masa, kita nak masak lah ya. So, jom kita main masak-masak. Stay tune. Okey, so kita pun nak masak rebung. So, kuali kita dah panas. Kita gorengkan bahan-bahan dia tadi ya.
Okey, so kita masukkan tepus. Kita gaul-gaul-gaulkan sampai dia naik bau. Okey, so bahan-bahannya pun dah kekuningan. So kita masukkan apa ni? Jani. Kita masukkan jani. So ini non halal lah ya. Kita masukkan jani. So kita gaul-gaul-gaulkan lagi bagi dia sebati. Okey, so lepas tu kita masukkan kari. Kari ni dah dibancuh. Kita masukkan kari ni. Nanti rebung tu kita masuk kemudian sebab rebung tu pun dah masak. Okey, so inilah dia menu kita untuk hari ini pun dah siap. Tengok. Rebung kari campur jani. Menu dia simple je. Tapi kalau makan dia, power. Makan dengan nasi panas-panas ni memang cun ni. Tengok. Okey, so kalau siapa-siapa nak cuba resepi ni dekat rumah, boleh cuba Jangan tak cuba. Memang betul-betul power ni. Okey, so jom kita makan. Kita nak makan dulu tak sabar ni. Tengok. Dah meleleh Alia tengok ni. Okey, so jom kita makan. Bunyi katak tu. Tak ada cili. Memang tak sedap makan. Ada cili baru power makan. So, okay, setakat di sini saja video kita untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ACMJ channel. Okay, kita berjumpa lagi di next video.